macam lebih kurang kan, macam tak ada beza pun. Baik aku tengok. First of all, aku nak minta maaf kalau review ni lambat keluar. Technically memang dah lambat lah. Aku tak sempat lah. Aku macam sejak ada baby ni, aku memang aku fokus 100% dekat baby. So kalau aku tengok wayang ke apa ke, aku delay aku punya review. Tunggulah bila masa aku free ke apa. So waktu ni je aku ada free sekarang ni. Ni pun aku tengah ngantuk sekarang. So Mikael, which is dah keluar. Aku rasa macam technically masa aku record ni dah seminggu lepas. Merupakan filem aksi seram komedi Malaysia arahan Zahid Omar yang pernah buat Fly By Night. One of my favourite film kan. Dan dia juga pernah buat superhero dekat Indonesia tu, aku lupa nama dia. Anyway, filem ni dibintangi oleh Remy Ishak, Datuk Remy Ishak, Norin Iman, Fabian Lu, Alisha Amin, Arihirin Ahiruddin, Megat Syarizal, Anas Rizwan dan juga Amin Hafiz. So filem ni basically mengisahkan tentang Mikael, seorang pemburu hantu. That's it. That was straightforward. Tentang apa? Aku dapat tahu filem ni daripada tahun lepas lagi. Sebenarnya waktu tu aku interview Martabat Misi Berdarah. Waktu tu jumpa dengan Adrian Tay, sebab filem ni under Actor Pictures. So Adrian Tay sebagai producer lah untuk filem ni kan. So aku dapat tahu tentang filem tu. Dan bila Adrian cerita tu, aku cakap, macam menarik kan. Remy Ishak tu kan berlakon sebagai macam type of Constantine, type of pemburu hantu semua kan. So aku tak adalah satu expectation yang agak tinggi. Tak adalah tinggi. Bagi aku macam at least untuk local ni filem, something new lah, something fresh kan. Okay, untuk kita lihat, untuk local ni type of film kan. So adakah dia enjoyable untuk kau tonton? For me personally, kalau kau tanya aku, technically 50-50. Ada parts yang aku suka, ada parts yang aku macam benda kan. Bila kau buat cerita macam ni, I was expecting dia, bila kau tengok trailer dengan menggunakan lagu, music, local music, type of rock kapak semua tu, I was expecting hantu-hantu dia specifically localized. Faham tak? Tapi hantu dia more to US type of, tak tahulah dia, sebab dia panggil benda ni semua jin semua kan. So macam it should have been, kalau hantu-hantu dia merupakan hantu-hantu local, pocong ke, benda-benda horror Malaysia local, Pontianak ke apa lagi, Toyol tembak boom meletup ke apa kan. Quite nice kan. Tapi tak, dia punya types of ghost ataupun ghoul ataupun jin dalam filem ni di ke arah US type of makeup and looks. Bagi aku tu first turn off untuk filem ni lah. Okay, sebelum cerita pasal buruk ni kan, kita cerita pasal best dulu. Remy Ishak was good, the script, dialogue was good, and Norin Iman, I freaking love her. Dia adalah antara penyebab kenapa aku nak tonton filem ni. Seperti mana yang kau tahu, dia influencer yang sangat-sangat kelakar. Aku sangat follow dia punya social media semua tu, sebab dia memang kelakar gila babi. So bila dia masuk dalam filem ni, dia enhance, kau tahu tak, dia jadikan dynamic di antara Mikael dan juga watak dia ni, Datuk Remy Ishak dan juga Norin Iman. Dynamic dia orang ni memang ngam gila. Bagi aku macam kamcing gila. Padahal umur dia orang sangat berbeza. Datuk Remy Ishak dengan Norin memang sangat berbeza. Tapi diorang berjaya buat that combination dan chemistry tu. Aku rasa macam Norin ni kalau dia combine dengan mana-mana pelakon pun memang akan jadi chemistry dia. Wow, chef's kiss. Lawak dia gila babi. Tang Norin ni aku tergelak. Aku cakap, papa, tak sangka tu. Hopefully aku dapat lihat Norin dalam banyak filem-filem Malaysia, local. Aku harap diorang hire lah Norin. Dia sama, technically dia dengan Ayah, dua ni kalau aku berlakon memang kelakar. Cuma sayang Ayah itu di dalam filem Pontianak 200 kilo kan. So macam filem tak pergi. Hopefully diorang dapat combine lah dua orang ni kan. Memang confirm gelak gila babi ni kan. Okay, itu yang best. Okay, technically, story, plot wise, okay, di sini merupakan ada satu kepincangan review yang berlaku di dalam Malaysia. Ada yang kata best, ada yang kata tak. But I am more on the side yang tak berapa nak best. Sebab aku rasa macam the world build up was so big that it seems messy. Faham tak? Dia ada banyak gila mention tentang benda-benda yang wujud di dalam dunia Mikael ni, tapi at the same time benda tu tak menarik dan tak membuatkan kau rasa macam nak tahu lebih banyak. Faham tak? Dia tak something yang kalau kau tengok cerita Constantine dulu, kau tahu dia punya world build up tu dan kau
nak tahu macam mana rupa si devil tu, kau nak tahu macam mana rupa dia semua, kau teringin nak tahu. Tapi yang filem Mikael ni tiba-tiba macam bila kau dah tengok hantu pertama, hantu kedua, dia jadi macam lebih kurang kan, macam tak ada beza pun. Baik aku tengok hantu itu kalau nak nitpicky lah kan. But for me, sebenarnya technically aku sangat puji lah sebab dia orang cuba nak buat something fresh dan something baru untuk local ni filem. Cuma aku tak tahu, mungkin kita dah terlalu banyak sangat tengok cerita luar negara ke apa kan, so kita fikir apa. Technically untuk filem lokal okey lah filem ni kan, tapi dia tak adalah filem yang aku nak tengok 2-3 kali sebab dia pada pertengahan pun agak sangat-sangat dry dan sangat-sangat draggy. Filem ini juga menampilkan 2 pelakon yang sangat kayu. Aku cakap macam tu je pun kau dah boleh detect dah siapa yang, kalau kau tengok filem ni dan aku cakap ada 2 pelakon kayu, kau dah tahu lah siapa kan. Aku tak tahu kenapa dia orang dekat sini macam, aku rasa kalau kau biarkan cerita ni di antara Remy Ishak dan juga Norin dah okey dah, nice dah. Buddy cop ni type of film tau, memang nice. Aku tak tahu kenapa nak kena tambah agak watak-watak lain tu, tapi Amin Hafiz seems so different, sangat-sangat berbeza dengan suara, muka, sebab dia lah make up semua. Tapi at the same time macam wow, macam Gore the Butcher dalam cerita Thor Love and Thunder pun ada tak? Tapi itulah dia tak nampak localized punya horror. Dia macam cerita US. So I don't know, mungkin tak nampak relatable, I think. Aku harap macam kalau dia orang buat sequel ke apa, hopefully the ghouls ataupun the jinns, hopefully dia akan localize lebih lah. Okay, sebab aku tak tahu, aku rasa macam alang-alang nak buat untuk filem Malaysia type of horror, kenapa tak kau tak adapt je law culture Malaysia apa kan. I don't know. Okay, after this one of the geng-geng Mikael ni ke apa ke yang fight guna kuda kepang apa, style good. Mana tahu kan, I don't know. Rating aku untuk filem Mikael Pemburu Dua Alam ni, aku bagi rating sebanyak 3/5 bintang. Dia sebenarnya enjoy je, cuma dia tak adalah filem yang aku nak tengok 2-3 kali. Macam aku nak tengok sekali, dan sebab aku sekarang ni tengok seorang-seorang, aku tak tengok dengan wife aku. Dan this is the type of filem yang aku macam wife pun nak tengok, kau tengok seorang-seorang. Tapi kalau disebabkan Norin, yes, aku akan tengok. Kelakar gila. Apa ya tentang filem ni, I don't know, seems quite forcible, terlalu liberal, I guess. Cuba nak memaparkan. Aku pun tak tahu kenapa dia orang macam I don't know. Apa pada yang guys tentang filem Mikael Pemburu Dua Alam ni? Kau boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Apa pada guys, tinggalkan komen bawah. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zafran yang datang. Thank you. Aku dah bagi rating tadi. Ya, 3 kan, 3/5. Okay. Alright. Thank you. Bye-bye.